Kenapa Don Johor bubar dulu? Hari ni kita nak sembang pasal PRN Johor. Tonton video ni sampai habis. Jangan lupa komen, like dan repost video ni. Kalau nak ikutkan, sepatutnya Don Melaka akan bubar dulu. Diikuti dengan Sarawak dan akhir sekali baru Don Johor. Tapi tiba-tiba Don Johor telah dibubarkan pada 1 Jun yang lepas. Berbaki lagi 7 bulan. Kita semua tahu bahawa kerajaan negeri Johor adalah kerajaan UMNO Barisan Nasional dan Pakatan Harapan adalah pembangkang. Pada pandangan saya, UMNO Barisan Nasional ambil keputusan bubarkan Don Johor adalah satu langkah strategi menuju PRU 16 nanti. Apa langkah strategi itu? Sama ada bergerak secara solo atau bergabung dengan Pakatan Harapan. Untuk bergerak secara solo semasa PRU 16 nanti, UMNO Barisan Nasional perlu mewujudkan gelombang sokongan pengundi yang besar. Sebab tu, gelombang ini perlu bermula dari negeri yang kuat, iaitu Johor, bukan Melaka. Jika keputusan PRN Johor nanti memihak kepada UMNO Barisan Nasional, saya percaya strategi ini akan diteruskan di PRN Melaka dan seterusnya di PRU 16 nanti. Kalau nak tahu, ada satu kaedah bergerak solo. Kita akan bergerak solo tetapi tiada kawasan bertindih. Yang pelik tu, penyokong pun percaya. Sekarang saya nak cerita pula pasal Parti Bersama. Alhamdulillah, hari ini saudara Rafizi Ramli dan saudara Nik Nazmi memaklumkan bahawa Parti Bersama akan masuk PRN Johor. Berapa banyak kerusi dan kawasan mana masih belum tahu lagi. Secara peribadi dan sebagai ahli Parti Bersama, saya amat menyokong dan setuju dengan keputusan ini walaupun Parti Bersama merupakan parti baru di dalam Malaysia. Saya menyokong atas alasan berikut. Pertama, Parti Bersama ni masuk PRN Johor sebagai underdog. Jadi tak ada tekanan. Kedua, PRN Johor ni sebagai ujian penerimaan atau User Acceptance Test UAT terhadap Parti Bersama. Final Acceptance Test FAT nanti adalah pada PRU 16 nanti. Apa yang penting, Parti Bersama kumpul semua data, baiki semua kekurangan dan kelemahan untuk hadapi PRU 16 nanti. PRN Johor is just a battle. The real war is PRU 16. Sebagai penutup, saya nak ajak semua pengundi atas pagar untuk berfikir sejenak untuk menghadapi mana-mana pilihan raya. Korang masih nak undi ke ahli politik yang senior-senior? Ada yang dah 40 tahun jadi wakil rakyat, tapi sama je. Korang masih nak undi ke ahli politik yang dikaitkan dengan pelbagai perkara negatif? Jana wibawa, 47 kes, 9.5 juta, duit dalam rumah, mafia korporat dan lain-lain. Korang masih nak undi ke ahli politik yang tak kompeten? Menteri 6-7, orang yang dah kalah lantik jadi senator dan lain-lain. Saya nak syorkan 2 langkah. Langkah pertama, apa kata pada pilihan raya akan datang, kita jangan undi diorang semua. Bagi peluang pada muka-muka baru pula. Langkah kedua, kalau di kawasan korang ada calon dari Parti Bersama, jangan teragak-agak undi mereka kerana setiap calon Parti Bersama telah menjalani tapisan yang ketat sebelum dipilih menjadi calon. Okey, semoga jumpa lagi di video-video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.